Pengerusi Sapura Energy Berhad, Datuk Muhammad Azlan Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif CEO kumpulannya, Datuk Muhammad Anwar Taib, akan meletak jawatan pada suku ke-4 tahun kewangan berakhir 31 Januari 2025. Sapura Energy dalam makluman kepada Bursa Malaysia berkata Muhammad Azlan akan meletakkan jawatannya sebagai pengerusi kumpulan pada 31 Januari 2025 menamatkan perkhidmatannya bermula pada Mei 2022. Muhammad Anwar pula akan meletakkan jawatannya sebagai CEO kumpulan dan pengarah eksekutif pada 31 Disember 2024 selepas hampir 4 tahun memimpin syarikat itu. Dalam pada itu, Sapura Energy juga mengumumkan pengerusi sementaranya Shaheen Faroqi Jamal Ahmad akan dilantik semula sebagai pengerusi lembaga, manakala CEO Sapura OMV Upstream Muhammad Zamri Jusoh akan mengambil alih jawatan CEO kumpulan pada 1 Mac depan. Zamri menjadi sebahagian daripada pasukan kepimpinan kumpulan itu sejak Julai 2019 dan mempunyai lebih 25 tahun pengalaman bersama Petronas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Ini cerita bailout Sapura Energy yang dimanipulasi. Bagaimana pembangkang jadikan ia isu sensasi, tapi ini fakta sebenar yang kita nak kongsi. Lepas tu semua nilailah perangai sebenar pembangkang yang kerjanya tunjuk bodoh sendiri. 2022 zaman Najib Tun Razak itu beza sekali. Cadangan kerajaan masa itu selamatkan Sapura suruh Petronas beli saham tanpa syarat sama sekali. Tiada audit atau kajian dibuat sebelum suntikan dana diberi. Dana tanpa syarat yang teliti dan langsung dari Petronas dana itu yang nak diberi. Yang penting tiada cadangan langsung untuk penyusunan hutang agar dana diberi tak dikhianati kembali. Tidak ada penyusunan semula pengurusan syarikat yang lemah tidak diganti. Paling penting, penyelamatan segera yang mereka cadangkan guna duit Petronas tidak meliputi soal integriti. Maksudnya, duit nak diberi tapi kelemahan kesilapan tetap tidak diperbaiki. Tapi ini beza zaman Anwar jadi Perdana Menteri. Sebelum nak beri suntikan dana, audit forensik diwajibkan untuk diteliti. 2024, hasil audit forensik telah diperolehi. Barulah Perdana Menteri pertimbangkan langkah yang strategik. 1.1 bilion dari Kementerian Kewangan disalurkan melalui SPV. Fokusnya untuk bayar hutang 2,000 vendor tempatan Bumi Putra yang tertunggak selama ini. Vendor-vendor ini dibayar kerana khidmat mereka dalam sektor minyak dan gas petroli supaya Sapura Energy boleh terus berjalan dan juga berfungsi. Tapi ini bahagian penting soal integriti. Perdana Menteri tegaskan perlu ada rundingan untuk penyusunan hutang dengan pemiutang dimeterai. Dan suntikan dana yang diberi perlu selesaikan masalah yang diwarisi dan bukan untuk kayakan kroni. Pengstrukturan semula pengurusan Sapura Energy dibuat sesuai kata janji. Kalau yang dulu tidak teliti, maka perlu diberi ganti. Januari 2025, perubahan CEO baru sebagai langkah progresif dan barulah ia boleh diperbetulkan secara total di bawah kerajaan Madani. Matlamat akhir suntikan dana ini supaya Sapura Energy berjaya dan tidak lagi jadi beban yang diwarisi.